Assalamualaikum. Okey, pada yang lahir pada 3 hari bulan, 12 hari bulan, 21 hari bulan dan 30 hari bulan, korang sebenarnya dilahirkan dengan energi api. Korang adalah orang yang penuh dengan semangat, seorang yang yakin diri dan juga korang suka berada di tengah-tengah orang ramai. Dari segi personality, korang ni adalah orang yang bercita-cita tinggi, seorang yang jujur, seorang yang berprinsip. Korang nampak tenang tapi ada sisi kelakar dan spontan yang orang boleh suka kat korang. Tapi bila korang ni jenis yang terlalu fokus pada matlamat, korang boleh jadi agak tegas sebenarnya. Kadang-kadang orang boleh ingat korang ni kejam. Dan korang juga adalah orang yang boros sebab korang suka benda yang nampak mewah. Segi kerjaya pula, korang adalah orang yang sesuai dalam bidang yang berdepan dengan orang. Korang ada aura kepimpinan, korang pandai yakinkan orang dengan kata-kata korang. Di kewangan, korang adalah jenis yang mudah dapat rezeki bila korang fokus pada impian korang. Tapi sebabkan korang ni cepat capai sesuatu, kadang-kadang korang suka belanja lebih. Yelah, senang dapat, so senang belanja lah. Okay? Dan juga korang punya rezeki ni sebenarnya ada aura yang kuat. Rezeki korang kuat. Cuma korang kena pandai urus supaya rezeki korang tak bocor. Bahagian kesihatan pula, korang kena hati-hati dengan tekanan darah, dada, paru-paru tekak dengan kaut. Mungkin kadang-kadang sebab gaya hidup korang yang aktif, korang suka manis, jadi korang akan jadi cepat penat dan berdebar. Jadi korang kena elakkan ambil gula berlebihan dan kena jaga rehat. Bulannya, orang yang lahir 3 hari bulan, 12 hari bulan, 21 hari bulan dan 30 hari bulan ni adalah pemimpin semula jadi. Korang boleh tenang dan fokus dan boleh jadi sumber inspirasi kepada orang lain. So, siapa-siapa yang lahir pada tarikh tersebut, bolehlah komen dekat bawah saya.